Selepas bincang hadis Quraib tentang perbezaan tempat terbit anak bulan yang ditolak oleh Associate Professor Dr. Ismail Lutfi, dalam video ni saya akan bincang pula tentang dalil Al-Quran mengenai perbezaan tempat terbit dan tempat jatuh matahari. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Sekurang-kurangnya ada dua ayat Al-Quran yang menguatkan kedudukan hadis Quraib yang merupakan hadis sahih ahad dalam kitab Sahih Muslim yang bicara tentang perbezaan tempat terbit anak bulan seperti yang saya telah jelaskan dalam video yang lepas. Ayat-ayat Quran itu menyebut tentang perbezaan tempat terbit dan tempat jatuh matahari mengikut perbezaan hari dan musim di kawasan bumi yang berlainan. Saya bawa contoh ayat ke-17 daripada Suratul Rahman di mana Allah berfirman, Rabbul Masyariqain wa Rabbul Maghribain, Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Maksud dua timur dan dua barat ini adalah dua tempat terbit matahari di kawasan timur dan dua tempat jatuh matahari di kawasan barat atau jatuh. Jika kita merujuk kepada tafsir para ahli tafsir, kita dapati bahawa Imam Ibn Jarir At-Tabari berkata, Masyriqu syams fi syita wa masyriquha fi sayf wa kadhalika maghribuha. Yang bermaksud yang dikehendaki adalah tempat terbit matahari di musim sejuk dan tempat terbit matahari di musim panas. Demikian juga tempat jatuh matahari itu. Wabayana anna lisyamsi matla'ain mukhtalifain fi aqsa syamal wa aqsa janub khilal as-sana. Maksudnya Imam Tabari menjelaskan bahawa matahari mempunyai dua tempat terbit yang berbeza di hujung utara dan hujung selatan sepanjang tahun. Ini ilmu Imam Tabari dalam menafsirkan perkataan Al-Quran Masyriqain wa Maghribain, dua tempat terbit dan dua tempat jatuh matahari. Bagaimanapun ilmu Imam Tabari berkenaan dengan Masyariq wa Magharib, ada berbagai-bagai tempat terbit dan tempat jatuh matahari. Bukan dua dak. Seperti dalam ayat 40 daripada suratul Ma'arij. Allah berfirman, Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib. Aku bersumpah dengan Tuhan segala timur dan barat. Ayat ini memberitahu kita bahawa ada banyak timur, iaitu tempat terbit matahari itu banyak, dan ada pula banyak tempat jatuh matahari di seluruh dunia. Bukan seperti disebut dalam ayat lain dan bukan dua seperti ayat yang saya sebut tadi. Imam Tabari menjelaskan yang dikehendaki masyariqus syams wa magharibuha, iaitu ada banyak tempat terbit dan tempat jatuh matahari itu adalah fi kulli yaumin min ayyam sana, iaitu pada setiap hari sepanjang tahun. Kerana matahari itu tidak terbit dan tidak jatuh pada titik yang tepat, pada tempat yang tepat. Tetapi titik terbit dan titik jatuh dia tu berbeza dari satu hari ke satu hari yang lain. Kalau ada di kalangan penonton nak tahu lebih luas, lebih dalam lagi mengenai perkara ni, boleh pergi buka tafsir Ibn Kathir, tafsir Qurtubi dan lain-lain tafsir ulama ahli tafsir terkemuka.
Perlu diberi penjelasan bahawa ini bukan berarti matahari tu ada 2, ada 3, ada berpuluh-puluh. Dah dia kakak. Jangan salah faham. Al-Quran dan sains tidak pernah menyatakan wujud lebih daripada satu matahari. Ungkapan atau istilah masyriqain wal maghribain, iaitu ada 2 tempat terbit dan tempat jatuh matahari itu, serta dengan ungkapan atau istilah al-masyariqu wal magharibu, iaitu banyak tempat terbit dan banyak tempat jatuh matahari itu, merujuk kepada perbezaan tempat terbit dan tempat jatuh matahari mengikut hari, musim, lokasi atau tempat yang berbeza. Ini adalah fenomena alam ataupun zahirah at-tabi'iyah, atau dalam bahasa Sia dipanggil prakutkan tamacat, yang boleh dibuktikan secara saintifik, secara wilayasat, berkaitan dengan paksi bumi yang kecondongnya 23.5 darjah serta kedudukan geografi sesuatu tempat. Malah kalau kita rajin duk perhati tengok matahari terbit dan matahari jatuh, ia tidak terbit dan tidak jatuh pada tempat yang sama setiap hari sepanjang tahun. Dalam musim panas, ia terbit lebih ke utara, dan dalam musim sejuk atau musim hujan, dia terbit lebih ke selatan. Begitu juga dengan anak bulan. Kadang-kadang ia dapat dilihat di Saudi Arabia seperti yang berlaku pada 17 Februari yang lalu, tetapi di Thailand hanya dapat lihat pada 18 Februari, iaitu di Bukit Parik di Johor Jala. Lalu kita berpuasa lewat 1 hari berbanding Saudi. Ia bukan bermaksud ada 2 bulan, tetapi kerana perbezaan matlak, tepat dan waktu terbit anak bulan, serta faktor kedudukan geografi dan garis bujur. Begitulah adik kakak, saudara-saudari yang saya boleh berkongsi dalam video ini untuk memberi penjelasan ilmiah kepada penolakan Dr. Ismail Lutfi terhadap hadis Quraib dan ijtihad Imam Syafi'i mengguna kaedah ikhtilaful matala atau perbezaan tempat terbit anak bulan untuk menentukan permulaan puasa dan raya yang selari dengan 2 dalil daripada Quran yang dijadikan hujah oleh para ulama bahawa matahari seperti juga dengan bulan ada tempat terbit dan tempat jatuh yang berbeza-beza dan banyak menurut perbezaan tempat dan waktu di seluruh dunia sepanjang tahun. Setakat ini saja perkongsian video saya kali ini. Kita berjumpa lain kali dalam video akan datang. Sekian, wassalam.